Semalam Menteri Luar Negara Iran, Syed Abbas Araghchi, ucap selamat Hari Raya dan ucap terima kasih kepada negara Asia Tenggara, disebut negara Malaysia, Indonesia dengan Brunei kerana bersolidariti bersama dengan negara Iran berdepan dengan rejim Amerika dan sekutu mereka. Dalam keadaan sekarang ini, ucapan ringkas penghargaan daripada Menteri Luar Iran kepada negara kita Malaysia yang kecil ini membawa maksud yang sangat-sangat besar. Yang mana kita tahu kenyataan daripada wakil negara Iran ke Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO, yang mana kapal-kapal daripada negara-negara yang tak bermusuh dengan negara Iran boleh lalu Selat Hormuz. Hanya negara musuh punya kapal saja tak boleh lalu. Tapi dengan syarat negara-negara yang bukan musuh Iran ini perlu ada penyelarasan pengaturan keselamatan security yang akan diaturkan oleh wakil negara Iran. Maksudnya Selat Hormuz setakat hari ini belum lagi ditutup sepenuhnya, dan insya-Allah kapal-kapal daripada negara kita tidak akan berdepan masalah di Selat Hormuz. Dan aku yakin itulah antara perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita sedang berunding dengan kerajaan Iran sekarang ini. Dan menurut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, 50% supply minyak kita memang laluan Selat Hormuz. Jadi kita doakan semoga konflik dekat sana tak bawa mudarat terlalu besar pada negara kecil macam Malaysia ini. Pembangkang biasalah, kita tahu pembangkang ini mereka macam biasa tak tahu nak apa isu nak main dalam isu ini. Dalam perkara konflik ini dia tak tahu macam mana nak serang Datuk Seri Anwar, serang kerajaan, maka dia mainlah isu Datuk Seri Anwar menari dengan Trump. Kononnya ni Iran ini berdendam dengan kita kerana kita ni dilihat terlalu akrab dengan Donald Trump dan Amerika. Iran tak lupa kita sambut Trump macam raja di Kuala Lumpur itu hari. Dia ingat kerajaan Iran itu bebal macam mereka, Perikatan Nasional. Tak reti nak beza diplomasi dengan pendirian politik sesuatu negara dalam konflik-konflik antarabangsa dan diplomasi dunia ini. Sebab itu penting negara kecil macam kita Malaysia ini kena berkawan dengan semua. Kena neutral, tak boleh kita nak take side. Jangan sombong. Kita negara kecil, kita perlukan semua. Sebab itu Datuk Syed Anwar, dia daripada dulu memang kita tahu hubungan skill diplomasi yang ada pada dia itu cukup penting. Kita kena sedar bahawa kerajaan kita sedang bertukar lumus mencari jalan nak meminimumkan kesan konflik di Asia Barat itu kepada periuk nasib rakyat kebanyakan dekat bawah ini. Setakat hari ini kerajaan terpaksa menanggung subsidi 3.2 bilion sebulan berbanding 700 juta sebulan sebelum ini. Bayangkan berapa banyak peningkatan di situ. Banyak negara-negara jiran kita pun dah tak mampu sebenarnya nak cover subsidi minyak untuk rakyat mereka kerana terlalu besar, kan. Dan rakyat mereka pun dah panik. Serbu setel minyak beratur apa semua, menjejaskan ekonomi mereka. Pelancong pun tak boleh nak pergi. Alhamdulillah kita dekat Malaysia masih lagi boleh sambut Aidilfitri dengan elok. Tak ada masalah. Harga barang steady. Everything steady. Cantik. Aku pergi sesi minyak, aku isi minyak pun tak ada nak kena beratur panjang lebar. Rakyat dalam keadaan belum panik lagi.